Kalau korang jenis yang drive tak kisah pasal sound system, kau skip je video ni. Tapi kalau kau pentingkan sound system dalam kereta, video ni untuk kau. Sound system kereta yang standard memang tak boleh nak nafikan dia punya bunyi hampir. Dia memang bunyi hampir. Kau ingat lagu tu biasa-biasa je. Padahal sound system kereta korang yang problem. Brand Alpine ni bila kau upgrade, dia bagi kau clarity, bass yang lunak. Campur dua tu, dia bagi kau feel yang tak boleh nak tercapai akal langsung. Dia balance bunyi dia. Kalau kau naikkan volume tu to the max pun, bunyi dia takkan pecah guys. Sekali kau dah try brand Alpine ni, kau tak akan patah balik punya. Kalau korang nak tahu, ramai je dah upgrade brand Alpine ni. Korang je yang belum rasa lagi. Daripada korang tukar brand yang murah banyak kali, better korang upgrade terus yang betul-betul premium punya. Ini bukan spend, ini upgrade experience setiap hari, setiap kali kau drive. Music sama tapi dia punya experience tu yang lain. Bila kau dah upgrade brand Alpine ni, kau takkan patah balik brand lain. So kalau korang nak setup yang sama macam kereta ni, korang boleh PM aku, tekan link dekat profile TikTok kita orang, kita jumpa dekat EasyTrack. Assalamualaikum.